Layan movie pun sedap ni. Macam mana? Jom apa pula kau ni, Lek? Aduh, dua paruk lah. Alamak. Jom. Apalah kau ni? Assalamualaikum semua, geng-geng lepak. Korang masih bersama kami di dalam Dua Parok season yang kedua, episod yang ke-7 versi audio. Dan podcast ini dibawakan khas oleh Pok Lepak Studio. Dan korang jangan lupa untuk subscribe, like dan share kami di YouTube. Dan jangan lupa juga untuk follow kami di sosmed kami yang lain. Link ada tersedia di bahagian description di bawah. Okay, Lek. Macam mana, Lek? Dah, orang kata apa, kita pun dah lama tak berkudara. Jadi sekarang ni kita kembali dengan versi lain sikit, Lek. Ya. Kita kembali dengan versi audio, gang. Jadi banyak lah, bukan banyak, dia satu sebab je sebenarnya. Kita orang kata apa, untuk menjimatkan tenaga kerja, kita buatlah versi audio. Dan dalam masa sama kita nak ikut orang kata apa, arus jugalah. Trend juga di mana sekarang podcast bukan saja ada visual tapi ada juga audio. Walaupun audio ni dia yang first kali. Podcast ni dia start dengan audio saja lah. Lepas tu orang kata apa, macam mana zaman tu berjalan, ada ikut arus jugalah. Wujudlah podcast yang ada visual, maksudnya secara video lah. Jadi, Lek, macam mana, Lek? Sihat ke tidak? Alhamdulillah, baru sembuh daripada sihat. Musim-musim juga ni aku pun minggu lepas lah baru elok demam juga ni. Dengan batuk dia, sesama dia musim-musim panas dia. Ya. Kalau kau tengok, cuaca tak menentu. kau tengok tangan aku ni agak ngeri gak ni. Kau tengok celah-celah jari ni, dia naik macam buam tu. Gila. Dia tak gatal, cuma bila kau berpeluh dia tak selesa. Macam gitu. Bila berpeluh jadi gatal lah. Dia tak lampau tergatal, cuma dia macam bila kau kan jari ni bergeser kan. Kau rasa macam ada benda-benda tak selesa lah. Nasib baik dia yang jenis yang berai tu apa, ada orang cakap yang berai tu lain sikit tu. Tu dah bukan kategori ruam lah tu, dia macam apa benda lah tu. Kalau tu jadi aku memang tak nak lah. Tu gatal teruk kalau dia ada air-air tu kan. Kuman kau. Mungkin lah, aku dah cakap lebih apa, kita bukan doktor. So kita pun dah tahun ni, bulan ni kita menjalani puasa, Lek. Tahun 2025 ni. So puasa kau setakat ni, Lek, macam mana? Puasa aku ada merangsangkan ataupun orang kata macam mana lah? Okey lah, it's good lah. It's good lah. Tak ada bolong-bolong lagi lah. Alhamdulillah. So jadilah. Tapi itulah, nak cerita tentang puasa ni kan, pengalaman kita setiap tahun tu dia ada yang sama, ada yang beza lah. So macam aku ni, kita kerja macam aku ni bermain dengan site kan. Dia dugaan dia macam-macam. Dia dugaan dengan worker, dugaan dengan company, dugaan dengan cuaca. Gila-gila, Lek. Gila-gila. Aku ingatkan aku ke. Tapi aku dengan cuaca lah kan. Cuaca kan. Tapi itulah, nak kata cuaca pun untuk bulan ni pun agak perih jugalah. Tapi selalu sama je. Ya, betul kan? Puasa akan sampai bulan puasa, cuaca memang agak panas. Sikit. Cuma tahun ni, bulan ni dia agak ada hujan-hujan sikit. Banyak sikit hujan kan. Itu pun di sebelah petang kan. So itulah, memang pada pagi tu panas sampai ke petang. Memang kerja tekak kau, memang kerja nak minum je lah kan. Ya tu. Tak nak lain, nak air. Kerja kan, tak nak makan, tak nak apa, nak air. Cukup air. Kita macam kerja macam kita ni, Lek. Kita nak air je. Betul. So macam kau sendiri kan, kau kerja dengan aku pun lebih-lebih kurang lah. Cuma kau worker kau sendirilah, ada tak yang kata yang tak puasa kan? Itu antara orang kata dugaan yang paling besar. Aku nak dikatakan situ tempat aku kerja majoriti banyak Myanmar lah. Myanmar lah banyak. Myanmar lah. Mak Melayu aku seorang je.
Macam tu aku lebih boleh katakan Myanmar tak puasa lah kan. Iyalah. So macam mana Lip kau tangani kau tangani hari-hari kau menghadap orang-orang yang tak puasa ni kan? Bagi aku tu atas diri masing-masing kan. Ya. Pendapat aku, ya dia orang kan memang, tapi dia orang minum air tak adalah minum depan aku. Dia orang ada hormat kat Itu yang nak tanya tu kan. Sebab ada setengah orang, kita tak boleh salahkan dia juga, kadang-kadang dia tak faham kita punya agama kita, ataupun kadang-kadang ada yang orang kata ikut kepala dia juga. Macam tu lah. So macam aku pula Lip kan, aku memang sekarang ni aku kerja macam dulu, tempat lama aku banyak Bangla. So Bangla ni kita tahu majoriti Islam lah, dan mereka berpuasa. Tapi bila sekarang ni, dan memang betul lah, sekarang aku main perabot juga, memang totally kita semua Pakistan and then original Indian lah. Yang ada setengah tu mari memang dia tak faham bahasa Melayu langsung, memang aku ni speaking kan. So memang diorang ni kita tahu walaupun dia dari Pakistan, tak semuanya Islam. Ada yang orang kata apa, Sing. So diorang ni memang tak puasa lah kan. So aku ni pula, kerja aku ni lebih banyak kepada tengok meronda side kan. Jadi meronda unit ni jadi bau kari, bagi ada seorang tu makan tosih. Mana aku tak sorok aku punya kedahagaan, kelaparan aku tu. Gila Lip. Aku kalau aku just pergi basuh muka lah. Sebab aku kerja sini ada air kowe kan. Ambil air sejuk dalam botol, basuh kepala. Sedap je. Aku hampir tadi dah cakap ambil kowe sejuk-sejuk minum. Tak ada lah. Sebab teringin tu memang ada teringin nak minum lah. Tapi aku sebelum ni pun dah teruk kan. Sepanjang hidup kau lah, ada tak tahun-tahun yang bolong-bolong ni? Ada. Mesti ada. Kita nak cakap tak ada, macam bukanlah kita cakap kita ni yang dan kita pun tak cakap orang yang puasa sepanjang kata tak pernah tinggal ni kita tak cakap apa, tapi selalu kita cakap ni macam skop kita, kerja kita. Susah sikit lah bagi aku. Sebab kita ni memang bekerja di luar dengan kita nak menghadap, macam aku cakap tadi lah, menghadap dengan cuaca semua kan. So macam aku ada je lah, tapi bolong tak adalah sampai sebulan direct kan. Gila babi lah tu kan. Dia 1-2 macam gitu lah. Aku dulu sebab tak puasa lah kan. Sebab tak sahur je. Sebab kita kerja macam ni kan memang penat. Lagi tak makan pagi juga, memang tak boleh tahan lah. Ya betul. Macam aku kan smoker kan. So kita katakan tambah pula kau tak sahur, tak ada satu makanan masuk ke, minum tak masuk kan. So bila kalau katakan kau isap rokok pagi tu, suai kepala kau. Kau rasa macam tergapung-gapung kejap lah, sebab kau tak ada apa masuk kan. Macam tu lah. Sebab tu lah banyak tinggal masa kerja kat Penang dulu. Tapi bagi kau kan, dia sebenarnya sahur ni, dia pengaruh kuat tak untuk seharian kau untuk berpuasa? Kalau bagi aku kuat. Dia bagi macam ni lah, aku tanya kau soalan So, kau tak sahur ataupun kau memang tak ada niat untuk kau tak puasa hari tu? Kau rasa mana yang lagi kuat? Aku kalau aku tak sahur, kalau aku tak kerja, aku boleh puasa. Memang lah, aku rasa siapa pun boleh je. Kalau tak sahur, tak kerja, tak buat apa-apa memang boleh lah kan. Itulah. Tengok kalau kerja tengok kerja lah macam penat sangat. Aku rasa memang tak tahan. Memang kena makan. Aku sahur, memang bagi aku kalau tak sahur tu untuk kerja macam kita tu pengaruh kuat lah kan. Tapi cuma bagi aku ni lain sikit. Aku tak boleh makan nasi dalam sahur. Kalau aku makan nasi dan aku nak bekerja tu, aku akan ngantuk. Aku ni selalunya lebih minum air je lah. Minum air ataupun makan benda-benda yang selain nasi lah. Kadang-kadang macam puasa pertama, kedua, ketiga tu memang nasi lah, memang aku hadap tu dulu kan. Aku selalu macam tu lah. Lepas dah puasa keempat seterusnya tu, aku bedal air. Minum air kau-kau, aku dah tahan aku sebab memang kena ada nasi. Kau pun kena aku pun kalau kata tak puasa pun kadang-kadang tengah hari pun aku tak makan. So benda tu dah terbiasa. Cuma bila tak nak berbuka tu memang kau lapar gila lah. Sebab kau tak makan
daripada pukul berapa kan. Macam dulu pun kalau kata aku tak makan tengah hari, pagi bedal lah juga roti ke apa kan. Macam tu lah. Tapi nak ceritakan juga, tahun ni air macam-macam air. Macam-macam. Orang cakap apa, siap kata tahun ni mazhab air macam-macam. So itu kita nak ceritakan kan. Baru-baru ni tak tahulah kau tengok tak, ada satu air dia orang panggil air tom yum. Air tom yum Air tom yum bro. Rasa Gila-gila. Dia air tu dia pakai air soda lah. Dia macam kau minum air soda herbs tu lah. Tapi kali ni dia letak daun limau, dia letak bawang, dia letak cili. Macam kau buat tom yum, kau tak ada paste tom yum je. Lepas tu tak cili mesti rasa pedas Tapi aku tengok komen majoriti yang pernah buat, dan ada orang berniaga juga air tu. Tengok komen-komen pun dia kata sedap. Itu yang bermain di otak aku. Aku tak pernah tengok dan tak pernah lalu lagi aku punya ni kan, sosmed aku. Itulah selalu aku rasa kau dulu yang apa-apa benda yang terkini lah akan lalu dekat kau tu. So apa penyebabnya Lid tiba-tiba tak ada lalu. Aku pun terkejut ni nak cerita ni tiba-tiba aku tak tahu ni. Itulah. Aku sekarang bulan puasa kan, konten-konten bab makan ni aku skip tu. Aduh, dia punya syahwat makan tu rasa merata-rata tau. Aku alhamdulillah lah, boleh lagi layan. Aku boleh lagi layan lah. Kadang-kadang macam air kan, aku suka tengok air lah. Sebab memang kita dahaga kan. Tengok air tu pun sebab nak fikir kan, buka puasa ni nak buat air apa lah, nak minum air apa lah. Macam tu. Tapi itulah yang aku rasa tahun ni yang paling pelik pun itulah tadi tu, air tom yum kau. Tapi dia walaupun pelik, bila kita tengok komen pun cakap sedap, agak rasa macam teringin juga nak mencuba kan. Teringin nak buat ke teringin nak pergi beli? Tak kisahlah. Cuma kalau aku buat mungkin aku akan dihalang lah oleh ibu aku, sebab benda tu memang dia memang pelik lah, totally pelik kan. Pelik Tapi sebelum tu kau pernah tahu tak kedai mamak yang viral tu, yang ada air Milo cheese, air kosong cheese tu kan. Yang aku dengar yang air macam tom yum tu kedai tu buat dulu. Katanya lah, aku tak tahulah mana sahih tak sahih kan. Tapi itulah. So macam bulan puasa Lep kan, air yang paling kau setiap tahun aku rasa memang air ni wajib aku minum lah. Kelapa Kalau aku lain tu, aku kelapa tak ada dalam list aku. Aku kelapa Ya, balik kampung mesti tak adalah banyak pokok kan. Ambil galah je lah, ambil kelapa ori lah. Ni jenis bukan yang jenis yang kalau kita pergi bazar dahsyat kan. Ni jenis ambil belakang rumah kan. Abang susu sikit tapi orang sini tak minum susu orang sini tak lah. Tapi kalau dekat kampung aku, dekat Kedah sana, ada satu style orang ni, air macam sepupu-sepupu aku kan. Air kelapa tu akan dicampur dengan sirap. Kalau aku suka dengan susu. Mungkin sedap. Aku rasa sedap. Tapi tanya kau, dia rasa macam mana? Dia lemak-lemak macam tu lah. Lemak susu lah. Lemak susu manis. Pekat ke susu cair? Susu pekat. Susu pekat So air tu jadi macam air keruh sikit lah. Susu lah, jadi macam air susu putih lah. Dan dia putih ni jadi air susu lah. Ini kalau buat di TikTok ni viral Mat. Tapi aku rasa Kelantan sana benda normal lah. Tapi cuma di social media aku tak pernah jumpa lagi. Itulah aku, orang sini, kakak aku pun kan cakap kat member dia, buat air kelapa tak susu. Macam aku pun ada cakap kat kau itu kan. Macam orang sini memang tak minum dengan susu kot. Cerita minum dengan susu. Kita orang kan sikit-sikit susu, sikit-sikit gula. Bagi aku yang aku dengar ni macam macam dia bukan, bagi aku setengah orang mungkin macam reaction macam kawan-kawan kakak kau kan. Macam pelik macam aku kau cerita tu macam menarik lah, macam menarik lah. Sebab bagi aku air ni lah, dia macam contoh kan, macam kau beli air, katakan air gas lah katakan. Satu brand tu, tak nak sebut brand tu lah kan. Contoh air strawberry kau campur anggur, jadi aku campur bla-bla pun dia akan tetap rasa dia sedap weh. So bila aku cakap kelapa campur susu macam aku nak buat menarik lah. Dia sedap. Aku air
itulah. Telur-liur kat aku sekarang ni. Kalau puasa lah kat Ampang memang tu dalam menu mesti ada lah. 2-3 kali. Selain benda tu ada lagi tak minuman yang macam tadi tu antara bagi aku antara yang lain daripada lain lah. Ada lagi tak cakap kampung kau air yang kau rasa kat sini tak jumpa? Tak ada. Tu je lah kan. Kalau Nira pun sini ada kan. Ada sini ada. Tapi Nira di belah-belah KL ni susah juga nak jumpa. Ya. Sini banyak Katira. Warna-warna hijau tu. Untuk aku personally lah, semua aku hidup aku tak pernah minum air Katira. So aku tak tahu rasa dia macam mana. Katira macam mana? Aku tak tahu kan. Aku nak describe rasa tak boleh sebab aku tak pernah minum. Tapi aku tahu dia warna hijau lah. Hijau macam hijau menyala kan. Macam keladi tu. Hijau susu dia panggil. Bila air tu dah bercampur susu, hijau macam tu lah. Dia bukan hijau yang hijau hijau biasa tu kan. Bukan. Dia asal dia punya paste dia hijau tu lah. Tapi bila dia masuk susu, dia masuk susu kan jadi lain macam teh ais. Katira. Air Katira. Aku ingat nak test jugalah tahun ni macam nak baca rekod kan. Aku tak pernah minum. Tak tahu tak ada rasa menarik untuk aku minum. Sebab aku tak beli. Aku tak tahu aku pernah try ke tak. Tapi rasa macam belum lagi tu. So aku suka lah dia ni tengok pelik-pelik kan. Aku suka beli lah. Dan itu pun salah satu yang penyebabnya orang sekarang suka buat benda pelik-pelik. Sebab punca orang dah jadi macam tertanya-tanya kan, curious kan, air apa ni? Try lah. Kalau try sedap sangkut okey lah. Kalau try benda yang tak sedap tak guna juga. Lepas tu ada lagi satu, tapi bagi aku ni tak pelik sangat lah. Cuma baru-baru ni banyak jugalah air coke tu dicampur dengan aiskrim. Itu biasa. Cuma untuk orang jual-jual kan, aku rasa tak pernah nampak lagi kot. Aku tengok ni abang yang berada jual nasi ayam tu dekat Johor tu. Yang muka macam Azamah. Dia tak adalah pakai air Coca-Cola tu kan. Dia pakai brand lain lah. Tapi tetap air cola lah dicampur dengan susu kan. Dengan aiskrim vanilla. Sedap tu. Kan ada Kerom ni bagi resepi tu kan. Kan dia orang try kat TikTok lama. Masalah apa? Jak panggil kan. Jak pecah lah. Buat air tu. Air apa lah? Aku macam pernah dengar itulah. Tahun ni ke tahun lepas? Tahun ni punya. Air coke tambah dengan aiskrim kan. Kacau-kacau pak pecah. Dua orang kat aku tengok buat air tu. Tak aku nak buat efek air tu. Apa sebab dia kau rasa? Gas ke? Gas bertemu dengan ni? Tak mungkin juga kan? Tak mungkin lah. Sebab dia punya jug tu kaca gelas. Tak tahu macam mana boleh pecah. Dia tembus je keluar air. Kalau orang pula tu. Kalau seorang aku boleh terima lagi kan. Ini orang dua-dua pecah. Itu ya, bila kau cerita tu aku macam tak pernah tahu sangat gas ni. Tapi bila kau cerita kalau seorang jadi iyalah juga kan. Tapi dua, so aku mikir tu apa punca dia boleh pecah macam tu kan. Selalu orang cakap kalau kau minum pergi kedai kau minum pecah tu adalah benda dia. Ini buat air kat rumah sendiri. Itu yang kadang ni komen tu. Ini jug pecah sedunia. Ya air kalau kau ambil air aku tak pernah dengar lagi lah. Tapi kalau masakan biasa tu adalah macam orang komen kan. Saya buat tak jadi. Saya buat tak jadi. Yang berapi apa semua kan. Buat puding yang apa? Belah hangus tu. Yang tembikau tu pernah tengok yang tembikai tu. Itu dulu. Terbelah, lepas tu dia buat dengan macam agar-agar kan. Lepas tu ada seorang komen, saya buat tak jadi pun. Itu yang boleh famous sound tu kan. Tapi tahun ni lupa ayah aku. Kau tak ingat ayah aku Lupa. Selalu jauh Aku air sebenarnya tak adalah ada letak setiap tahun nak kena ada air tu. Tapi kalau tanya aku lebih suka teh ais. Teh ais yang baru-baru ni ada pakcik aku beli buat buka kan. Teh ais dia padu baik. Aku serik dekat teh ais ni sebenarnya. Tak tahu lah, aku teh ais ni banyak kedai susah nak aku nak terima. Teh ais. Kita cerita macam tu lah, kita selit sikit lah. Kisah terjadi ni engkau pun ada. Kisah ni kisah ni bukan bulan puasa lah. Kisah dia tetap dalam cerita yang sama. Tentang orang kata apa kes teh ais ni lah. Kau ingat dulu masa kita projek dekat Cyberjaya.
Engkau ada yang kita suruh satu pada kawan kita. Aku tak ada. Kau tak ada meh? Aku tak ada. Kau ada. Aku tak ada. Aku tak kena. Tak kena? Kau tak ada. Okay. So itu antara benda. Tapi dia tak adalah buat aku fobia lah. So case dia macam ni kawan-kawan. Kita kerja di satu site ni, shop block lah, kita buat kedai. So kita masing-masing Daus. So kita suruh lah kita seorang kawan kita ni namanya Daus untuk belikan air. Bukan Zul lah? Daus yang beli. So Daus ni pun pergilah beli sebab dekat kita punya site tu ada kedai mamak lah berhampiran situ satu tu. Belilah teh ais. Teh ais dia kau cakap, uish, aku tak tahulah. Boleh dikatakan lah waktu tu kalau aku jahat, dia orang tengah minum tu, aku nak cakap ke, ini air yang dia basuh pinggan ke? Memang teruk lah. Dia bukanlah nampak kotor. Maksud aku dia air tu teh ais. Rasa dia tu. Rupa dia tu kita nampak teh ais. Tapi dia aku panggil ceroy. Ceroy ni cair lah. Cairnya. Cair, tak manis, tak apa. Kau cuma rasa teh dan susu tu halus-halus. Sebab dia dah cair kan. Lepas tu harga pun boleh katakan padu gak lah. Sakit lah. Dan lepas tu memang tak sedap. Aku rasanya aku tak ada apa efek. Siapa ada efek lah? Zul dengan Zul Daus lah. Zil ada ke masa tu? Zil tak ada. Zil tak ada. Zil kau tak ada. Zul dengan Daus sakit perut. Aku tak ada lah. Sebab mungkin aku kerap-berak, aku tak tahu lah. Tapi memang antara tragedi teh ais yang tak lupakan lah benda tu. Boleh dia jual macam tu. Padahal mamak tau, bukan nak kata. Selalu mamak jarang lah juga kena macam tu kan. Aku selalu kena mamak kalau teh ais kelat saja. Kelat maksud kau pahit teh? Pahit teh. Aku tak boleh Tak boleh. Aku suruh lah, ada tambah susu lagi. Kau tahu aku je. Aduh. Jadi aku elakkan benda tu, aku order lah air lain. Tapi sama je kalau kau order Milo ke, kau order apa, tetap dia. Tapi at least dia rasa tak pahit lah. Rasa tak kelat lah. Apa adalah satu rasa aku tak suka ada teh ais tu, ada rasa tu aku tak suka. Tapi kalau TO yang setengah kedai, kau tahulah kedai restoran ni dia punya teh tu sebelum dia buka kedai dia dah bancur dalam satu dua jug besar. So misalnya kata kau nak teh ais, dia cuma tambah susu je lah. Kalau kau nak teh ais, dia letak ais tak air. So setengah kedai kau, kalau kau ada teh ais, kau pernah kena dia macam rasa macam kau rasa tu lah, dia punya pahit teh tu dia akan ada ujung-ujung tu. Maksudnya tu pun aku tak boleh lah. Tak boleh, ada pahit, lepas tu ada bau satu tu. Maksudnya kau mengelakkan teh lah. Aku tak perasan dia tu. Tak perasan. Aku dah lama dengan kau pun aku tak perasan. Tak perasan kau memang jarang order teh lah maksudnya kan. Aku tak perasan. Kalau mamak aku jarang order. Melayu ke? Melayu jarang masuk lah kita kedai Melayu. Yalah. So kau elakkan teh Tapi tu lah, back to track tadi, kalau bulan puasa tu teh ais cincau pula apa. Setengah-setengah dia buat teh ais cincau madu. Teh ais lah. Nanti kalau kau pergi Kelantan ada teh tarik madu kan. Teh madu kan. Bukan tak pernah ni, pernah je lah. Tapi untuk di sana tu tak pernah lah lagi. Teh ais tarik madu. Tak tahulah macam mana sebut nama dia. Dah lah teh ais tarik. teh ais tapi dia ada buih lah. Ada buih lepas tu keluar tu. Tapi aku teh pernah pergi kedai mamak mana, ada satu brother ni sebut macam kau sebut tu lah, teh tarik ais. So aku fikir kan, ada beza ke teh tarik ais dengan teh ais kan? Mungkin penyebutan lah aku rasa, panggilan lah kot. Padahal aku rasa mamak tu buat sama je. Aku rasa bang. Ataupun dia tarik dulu baru dia masukkan. Nak buih kot lah kan. Dia order teh tarik ais satu. Aku fikir pula teh tarik ais ada. Tapi dulu lain lep. Dulu masa aku zaman sekolah tu aku suka betul air biru tu. Air apa? Blumi. Apa dah? Dia blue lah. Aku tadi aku ingat dah sebelum kita mula tadi tu. Air apa tadi aku tahu ada biru Blumi ke? Blue. Dia ada angin-angin. Vanilla blue. Vanilla blue. Aku suka sebab aku cakap colour dia tu menarik perhatian tu. Gila, biru yang macam biru turquoise terang tu kan. Ocean pula. Vanilla blue. Sedap lah. Tapi
Tapi dah sekarang ni benda-benda air yang macam tu aku dah tak minum sangat lah. Sebab kita dah tahu benda air ni berwarna je lebih. Sebab kau minum memang memang lidah kau, gigi kau memang biru lah kan. Aduh, jagung sedap kan, jagung. Oh, jagung kan? Kalau sedap buat kan. Yang belum mak dia tu. Aduh. Dia satu ke. Garam tu kena ada. Garam. Macam kau buat teh ais. Air semua letak garam lah pasal. Teh ais pun letak garam. Teh ais letak garam. Benda-benda yang kau main dengan susu, dia berlawan dengan susu garam. Dia akan datang rasa lemak dia. Air jagung Dulu aku berniaga pun aku ada berniaga jagung ke. Tapi tak adalah yang jagung ori tu. Kita beli paste juga lah. Tapi kita tetap buat macam tu lah. Susu, lepas tu taruh garam. Memang kick lah. So macam bulan ni kan, bulan puasa tahun ni ada tak terkena orang kata scam Bazar Ramadan ni? Bazar Ramadan aku ada dah satu. Aku baru pergi tadi. Oh, untuk tahun ni baru pergi tadi lah. Baru pergi tadi. Apa yang dibeli Murtabak. Standard lah. Murtabak kuah tak ada, bawang saja. Itu yang aku nak ceritakan tu. Aduh. Aku tanya mana kuah? Nak buka pun rasa malas kat aku cakap. Tengok bawang saja. Maksudnya kuah tu memang tak ada lah. Tak ada. Bawang saja. Bawang sajalah. Tapi murtabaknya okey. Murtabak yang kurang agak sikit. Tepung tebal ke apa? Aku untuk tahun ni dah 2 kali dah. Tapi nasib baik lah bukan aku belilah. Satu sepupu aku beli, satu pakcik aku beli. Dan sepupu aku beli murtabak lah. Murtabak kat dia punya tepung. Aku rasa perut tu kau kenyang tepung saja. Pakai roti canai. Roti canai pun sedap lagi. Maksudnya roti canai tu kau tahulah, dia tak adalah tebal dia tu, kau kunyah dia tu sedap lah. Ini macam kau kunyah singgam lah. Kan? Dia gila. Itu satu hal, murtabak. Lagi satu pulut panggang. Pulut panggang. Yang dalam dia ada inti serunding ikan tu. Oh, yang tu balut tu lah. Yang balut daun pisang lah. Itu kena satu. Dia punya pulut tu lah. Lihat. Keras. Dia tak adalah keras batu, tapi tak memang tak sedap dimakan. Memang tak sedap dimakan lah jawabnya. Aku pun tak tahulah. Aku tahun ni tak pergi bazar lagi. Tak pernah jejak. Tak pernah jejak. Sebab yang beli memang pakcik aku beli. Aku beli. Aku tak pernah jejak lagi lah. Dan aku rasa tahun ni tempat aku macam kurang sikit meriah lah. Tak tahu kenapa. Kurang sikit yang meriah. Depan ni? Dulu dekat depan ni. Lepas tu dia pindah ke tapak pasar malam ni. Dia duduk pasar malam ni. So aku tak pernah pergi. Tapi tengok tu memang taklah meriah sangat lah kan. Itulah. Kau tu je lah. Baru hari ni kena je lah. Baru hari ni kena. Baru hari ni je pergi. Apa rasa peniaga ni? Apa confidence? Itu. Macam mana confidence dia boleh peniaga lah. Aku pun tak faham lah. Macam nak tanya dia, jumpa dia, bang, kopi dia abang saya nak beli. Saya tak nak beli kuih, saya nak beli kopi dia abang. Macam mana abang boleh meniaga, esok abang boleh ada lagi. Itu yang kita nak cerita, yang cakapkan tu. Sebab kita berniaga, kita tahu kita nak berniaga ni bukan sehari. Kita bukan masuk festival ke apa. Ini berniaga sebulan katakan. Dan kau berniaga, kau tujuan nak berniaga pun kita tahu. Untuk kau nak cari rezeki, kau nak cari modal sebagainya. So dengan macam mana kau punya makanan macam tu, gila lah. Aku kan memang dah kaya, memang cukup. Tapi memang lah sebab bulan puasa kan, walau satu orang beli pun macam banyak kan orang pergi bazar. Macam boleh hutang kat lah macam tu. Macam orang tak repeat pun, tapi satu orang baru, satu orang beli pun. Faham. Cuma itulah lah nak cakap kan. Macam kau masak tu mestilah kau rasa. Bukanlah, mungkinlah katakan bulan kau contohlah situasi pulut panggang tadi tu. Walaupun kau tak ada niat untuk nak rasa dengan mulut kau rasa tekstur je tu boleh pakai tangan ke apa kan, rasa lembut tak lembut kan. So kau bayangkan sekeras-keras itu, dia ni memang tak berasa ke ataupun dia tahu siap jual. Tu aku fikirkan tu macam mana. Bagi aku berniaga tak elok lah macam tu. Kau nak bagi orang makan dan bila walaupun kau cakap customer tu dah beli sekali, kalau kata dia tak nak beli, dia tak datang dah, tak apa, tak jumpa dia dah, memanglah. Tapi sekali dia makan, sekali dia kena, dia tak menyumpah kau. Kau faham tak? Betul lah.
So dia banyak benda lah terpalit. Orang tu pun dapat dosa juga duk kata kau. Tapi kau buat kerja macam tu pun kau kena juga. Kau faham tak? Itulah aku tak pergi dia. Tak tahu nak pergi mana. OTK ke? Dah tak ada. Ya. Dah tak ada. Tadi aku lalu. Tak ada tapak pasar malam. Aku lalu aku kan tadi nak pergi, aku menghala ke sana lah. Lepas tu aku kan selalu bazar dia akan ada depan OTK tu kan. Dah tak ada dah. Aku tengok dia tak ada. Aku tak tahu dia pindah di belakang ataupun kat mana. Sebelakang kot. Mungkin lah. Mungkin sebab aku nampak je lah ada orang pegang plastik. Tapi tak tahulah daripada mana. Mungkin di belakang sana. Tapi di depan tu tak ada dah. Sebelakang kot. Macam kalau kata makanan makanan benda yang sama lah. Aku memang kalau setiap tahun tu aku cari dua tu lah, murtabak roti john kan. Sebab dia sinonim dengan bulan puasa kan. Aku macam rasa rakok lah. Tadi kakak aku punya baru nak tanya kau, tahun ni dah rasa rakok lah? Dah tadi, baru tadi. Semua baru tadi lah. So selama ni kau dalam masa berapa hari kau buka puasa memang kakak masak sendiri lah? Okey lah. Masak sendiri. Tadi pun kakak aku mengidam nak makan ricis lah apalah. Kita pergi beli kat Giant tu lah, Penarau. Alang-alang situ dia pergi pasar malam terus. Kena pula cuti kan. Itulah. Ni puasa pertama. Apa menu pembukaan ni? Puasa pertama ni selalunya yang gempak-gempak ni. Nasi ayam. Wah, nasi ayam ni lah. Apa? Kakak kau lah? Nasi ayam Nasi ayam. Kau nya? Aku punya tahun ni puasa pertama berbuka. Puasa pertama aku tahun ni nasi belauk lah. Nasi belauk ada banyak lauk lah, banyak lauk. Aku buka puasa dekat rumah pakcik aku dia sepanjang-panjang tu memang lauk lah, lauk. Cuma lauk kampung kan. Lauk masak sendiri lah. Belah-belah ayah aku ni kita jarang beli lah. Tu kat mana? Kelang sana? Kelang sana. Jalan kebun sana. Biasalah dia buka puasa pertama sana. Yang buat status tu lah? Itu. Yang tu lah dia. Itu hari tu pun air macam-macam air. Macam air aku first tak penat sangat lah. Aku kerja memang air. Aku buka puasa tu lah, satu waktu dia. Ya tu. Aku rasa aku tak pernah lah. Kiranya puasa kedua kan. Puasa kedua tu Isnin kan. Kerja balik, orang semua cawan ni lah. Cawan kita satu kecil ni. Aku cawan yang tinggi tu, yang biasa aku pakai tu. Aku tak tambah nasi tu. Memang perut aku penuh air aku macam asal aku tak tambah nasi Aku pelik-pelik asal aku tak tambah nasi Aduh, aku memang air kosong. Cawan besar. Cawan kedai RM2 tu. Ya. Yang tinggi-tinggi ni lah. Tinggi. Kaca ke apa. Plastik punya tu. Tu air sejuk. Lepas tu ni air manis lah. Air manis macam cawan biasa lah. Yang besar tu air kosong lah. Air kosong lah. Cuma nak air tu. Minum air. Nasi tak nak pun. Macam nak kurus sikit lah. Aduh. Nasi tak kurus sikit.